Bayangkan satu dunia, teknologi semakin canggih, maklumat di hujung jari, semua boleh diakses dengan mudah, tetapi manusia semakin hilang adab, kata-kata semakin kasar, nilai semakin pudar. Persoalannya, adakah teknologi yang bermasalah atau cara kita menggunakannya? Kerana satu hakikat yang sangat jelas ialah ini teknologi tidak salah, tetapi tanpa etika, ia boleh merosakkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hari ini kita hidup dalam dunia yang sangat bergantung kepada teknologi, telefon pintar, media sosial, aplikasi komunikasi, segalanya memudahkan kehidupan kita. Kita boleh berhubung dengan sesiapa sahaja, mendapat maklumat dengan pantas, berkongsi idea dan pandangan. Namun, di sebalik semua kemudahan ini, terdapat satu cabaran besar, etika. Masalah sebenar bukan pada teknologi itu sendiri. Masalah sebenar ialah bagaimana manusia menggunakannya. Kita melihat penyebaran maklumat palsu, penyalahgunaan media sosial, penyebaran kebencian, pelanggaran privasi, lebih membimbangkan. Semua ini berlaku dengan sangat mudah, tanpa kawalan, tanpa pertimbangan. Masalah sebenar ialah apabila kita menggunakan teknologi tanpa nilai. Kita lupa bahawa setiap perkongsian ada kesan, setiap tindakan ada tanggungjawab. Masalah sebenar ialah apabila kita terlalu fokus kepada kemudahan tetapi mengabaikan etika. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Teknologi perlu dipandu oleh nilai dan etika. 1. Etika mengawal penggunaan tanpa etika. Teknologi disalahgunakan, maklumat diseleweng, hubungan terjejas. 2. Kesedaran membentuk tindakan. Kita perlu sedar apa yang kita lakukan memberi kesan. Kita bertanggungjawab terhadap tindakan kita. 3. Penggunaan bijak memberi manfaat. Apabila teknologi digunakan dengan betul, ia memberi kebaikan, ia memberi manfaat, ia membantu masyarakat. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang individu menggunakan media sosial tanpa etika. Dia berkongsi tanpa semak, mengkritik tanpa adab, menyebarkan perkara negatif. Akhirnya, dia kehilangan kepercayaan, hubungan terjejas. Kisah kedua, seorang individu menggunakan teknologi dengan beretika. Dia berkongsi perkara bermanfaat, menjaga adab, menggunakan teknologi untuk kebaikan. Akhirnya, dia dihormati, memberi manfaat kepada orang lain. Perbezaan antara dua individu ini bukan pada teknologi, tetapi pada cara penggunaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam dunia moden ini, teknologi adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Kita tidak boleh lari daripadanya, namun kita boleh memilih bagaimana kita menggunakannya. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita menggunakan teknologi dengan beretika? Adakah kita bertanggungjawab terhadap tindakan kita? Adakah kita memberi manfaat kepada orang lain? Mulakan dengan langkah kecil. Fikir sebelum berkongsi. Jaga adab dalam komunikasi, gunakan teknologi untuk kebaikan. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu masyarakat menjadi lebih positif dan berakhlak. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan-rakan kerana kita mahu melihat masyarakat yang lebih bijak menggunakan teknologi. Ingatlah, gunakan teknologi dengan beretika kerana teknologi adalah alat dan kita adalah penentunya. Teruskan menjadi pengguna yang bijak, teruskan menjadi insan yang berakhlak kerana masa depan masyarakat bergantung kepada bagaimana kita menggunakan teknologi hari ini. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang bukan sahaja maju dalam teknologi tetapi juga tinggi dalam nilai, etika dan kemanusiaan.